Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. But the smell is quite nice. Yeah. But why? You have to explain why you like this smell. Okay, sebab bau dia tidak terlalu keras, man. Bau dia terlalu Tapi keras. hidup tu keras. Kadang-kadang bau pun perlu keras. Set tu dekat beg nombor 1. Fokus lah. Okay, set ni dekat beg nombor 1. Fokus ni. Dia ada je. Hidup keras lah pula. Alpha tu dengan start aircon dekat beg nombor 1. Okay, Alpha dengan start. Okay. Yes. Actually ni, Oh, ni item Bella suka lah. yes, Yeah. start icon ni. Lepas tu nampak tak dia punya botol ni. I don't know, but it just, dia macam sangat sweet. Oh, so lelaki punya tak sweet lah. Tak adalah, kenalah keras sikit. Nanti jadi macam ni. You macam ni ke? Tidak. Okay. Baby tak macam ni Okay. So yang ni kau boleh nampak ada gold atas ni. And botol dia sangat-sangat premium. And then okay, yang paling penting sebenarnya bau dia. Ya, bau ni Bella suka. Betul. Dia very fruity tutti punya smell. Betul. Wow. With a hint of vanilla and caramel. Betul. I rasa macam I tengah gambarkan kopi yang boleh kita minum bersama. Ya. So daripada korang, kan korang macam selalu tanya Bella, macam Bella pergi show. Betul-betul. Diorang selalu macam hug me tau. Ya. Perempuan lah. Abang nak tanya tu. Dia tak apa teruskan. Perempuan lah. Astaghfirullahaladzim. Okay, perempuan hug me. Dia macam wangi je. Lepas tu Bella ada nampak juga komen korang. Kita dah balik rumah dah malam. Jadi Bella punya wangi tu masih ada kat kita orang punya tangan semua. So I'm happy. Terus tu bahaya tu. Perempuan kata macam tu bahaya juga. Tak, Kenapa bahaya? tak apalah. Teruskan. Okay. Saya menyakat je. Tak salah kan? Tak salah. Okay. Lepas tu Bella macam happy lah. So that's why Bella nak kongsikan dengan korang sama-sama. So korang pun wangi sama-sama dengan Bella. And apa yang Bella paling suka dalam lotion ni sebab dia punya harga tu, harga yang Yeah, that's true. It's very affordable. dia affordable. Yeah. Harga untuk semualah. Yeah, premium smell with an affordable price tag. Betul. So Yeah. Alhamdulillah. So korang pun boleh dapatkan. Yeah. And yang best dia bila lotion ni Bella tak akan pakai banyak-banyak pun sebab wangi dia tetap ada, jadi boleh tahan lama. Tapi kalau Bella pun actually ada beli banyak sebab Bella suka bagi gift rasanya. Betul. Dia bila-bila jumpa orang kasih minyak wangi. Yang perfume. Betul. Yeah. So Dia ni kadang-kadang ada yang ada kumpulan tersakiti mungkin offended. Dia kata kenapa you kasih minyak wangi? You rasa I tak wangi ke sekarang? Macam mana? tak, kita You kena sayang. terangkan. Mungkin orang sedang menonton Bella dan tak dia nak memberikan hadiah perfume. Tapi dia takut sebab orang tu mungkin kata kenapa I tak wangi ke sebelum ni? You tak suka perfume I sebelum ni ke? Macam mana you nak jawab? Okay, maksudnya I pernah tak wangi bila bagi ada perfume. Tidak. Tapi I mungkin ada salah sangka. Satu mana jawab? Untuk membantu orang nak beli. Okey, sebenarnya taklah. Ini sebab tanda sayang. Tanda sayang, so kita mengingati dan kita nak dia sentiasa wangi. Tak semestinya dia tak berwangi. Betul. So setiap pembelian korang akan dapat Ni sahaja malam ni saja. Untuk pembelian malam ni saja korang akan dapat. Cepatlah tunjuk. Tak, kenapa nak suruh I tunjuk? 1, 2, 3. Yay! Okey. Okey. Kat belakang tu apa? I tengah baca. Cuba baca belakang tu. Locha ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas pembelian anda. Okey, agak panjang lah. Ya. Tapi I tengok gambar ni macam dia agak ofensif kepada Bella lah. Sebab Syed Saddiq sedang pandang rendah ke atas Bella. Literally pandang rendah. Sebab dia macam tuk ni. Okey. Dia macam ya. Bella bila orang pandang rendah ke atas dia marah. Tapi bila saya pandang rendah literally dia okey Muka pandang rendah. Yeah, you always make fun of my height tau. Janganlah. Dia Munchkin, you should be proud of it. Own up to it. Itu tak Munchkin kaki pendek. Tapi orang tu tak suka, cute kan? Okay. Adorable kan? Tengok ramai orang suka Munchkin. Okay. So you have to own up to it. Okay, sekarang kita nak baca komen ni. Bacalah komen kat mana?
Jack. Jack. Sambil tunggu baca komen. So sebelum ni last season Bella kata tentang body mist So sekarang Bella dah start pergi jogging. Bella pakai body mist tak sambil pergi jogging? Mestilah. Ya ke? Mestilah pakai. Serius lah pakai body mist sambil pergi jogging? Ya. Bukan you kata last time around pakai bila tidur je ke? Tak, pergi jogging pakai sebab yelah kadang-kadang kita berpeluh. Takkanlah orang jogging tak berpeluh. Yelah, maksudnya kita tak nak sampai ada bau peluh ke apa. So body mist Dolce ni banyak bantu Bella sebenarnya. Uish, kalau macam tu sikit hari akan pakai 1 botol body mist. Boleh baca apa orang cakap. Okay. Tapi Bella ada masa juga malam ni datang untuk ber-TikTok walaupun baru keluarkan lagu yang terbaru. Betul. Indah Berpisah. Alang-alang tu kongsikan lah. Okay. Korang dah dengar belum lagu Lebih Indah Berpisah? Ya Allah, itu one of kiranya macam my favourite lah juga sebab terlalu banyak tenaga yang kita letakkan dan keikhlasan dalam lagu tu dengan Mas Adi Govinda. Bella masa tu kita praktis sama-sama, praktis dekat studio, pergi ke Jakarta, kita makan pun praktis, dekat dalam studio pun praktis. Lepas tu Mas Adi ada sediakan vocal guide juga masa recording. Jadi macam Bella bersyukur. So korang, Bella hanya minta korang untuk support, untuk dengar and tinggalkan komen dekat platform tu. Tak disebutkan. Dekat platform tu. Okay? So bila Bella buat lagu tu banyak nangis tak? Macam sedih lagu tu? Dia lagu tersakiti. Masa first time memang nangis. So bila nyanyi menangis? Ya, sebab terlalu deep sangat. Tapi bila dah recording kan berkali-kali tak nangis dah. Sekarang lagi tak nangis dah. Dengar lagu Lebih Indah Berpisah tapi senyum. Kan lagi macam pelik. Okay. Saya dah takut dah nak memberi komen tentang lagu sebab nanti orang kata macam orang pergi kat my composer. Itulah kesian komposer Bella. I hormat je. Cuma kata janganlah semua lagu sedih-sedih je. Okay. So you nak lagu apa? Dia lebih indah berbahagia. Mana boleh lebih indah berpisah? Betul lah, takkanlah lebih indah berpisah. Okay, cuma Mas Adi Govinda, lepas ni lagu saya Lebih Indah Berbahagia. Betul lah. Fokus. Okay, jangan ada orang komen ni. Astaghfirullah. Banyak sangat komen masuk sampai nak baca pun tak boleh. Tapi yang penting pada malam ni yang tak pakai makeup tebal macam last time around lah. Minta maaf lah kawan-kawan. Last time around tu dia sangat tebal sampai bila saya balik rumah guna facial wash pun macam susah nak keluarkan. Esok pagi pergi jogging saya boleh rasa lagi ada dekat muka. Kejap dia tengah nak baca banyak salah komen macam mana ni. Macam mana? Boleh beli dua-dua perfume perempuan ke? Boleh. Boleh kan? Takkan tak boleh? Boleh kan? Tak ada dalam beg kuning. Dia kena macam gandingan lelaki dan wanita. Tetapi kalau orang tu tak ada wanita atau lagi seorang tu tak ada lelaki, macam mana? Bagilah dekat siapa-siapa. Bagus jawapan. Okey, lebih indah bersama orang kata. Lebih indah, betul? Okey, Bella pakai yang mana? Okey, tunjuk boleh? Okey. Yalah yang ni. Saya dah tahu dah. Fruity Tutti. Tak, dia fruity with a scent. Tak, orang ingat tu nama dia. Cakap lain. Bukanlah. Okay, sorry. Style Icon. Saya memberi gambaran yang sangat jujur ya. Style Icon. Tapi Style Icon ni bau dia Fruity Tutti yang ada caramel and vanilla scent or hint of it at the end. So dia bau dia sangat sedap. Kadang-kadang bila dia bau rasa macam nak minum je. Macam nak minum? Sebab dia macam ada caramel and vanilla smell at the end. Kalau orang single macam nak beli. Betul, tengok. Soalan-soalan macam ni lah yang rasa kita perlu jawab tau. Kita tak fikir tentang nasib dia orang. Macam tak, macam body mist. Sebenarnya korang terangkan pakai pada waktu malam semua. Tak kena. Faham tak? You have to explain it. Kesian dia orang. Tapi jawapannya tahu tak jawapan apa? Bila beli nanti ada lah. Plus one. Dapat tu jawapan yang memang orang yang dia kata tadi karakteristik yang pakai ni akan jawab tau. Okay. Mesti ada karakteristik tu.
Itu karakteristik tu agak susah untuk saya terangkan lah. Walaupun Bella sangat suka baunya. Alpha ni dia macam macam apa? bau kegemaran playboy yang aku pakai yang memang sangat nakal. Saya nak tanya soalan lah. Saya nak tanya soalan susulan, boleh? Tan Sri Speaker, saya nak tanya soalan susulan. Macam mana you tahu bau playboy? Sudah. Macam ada pengalaman yang agak luas. Tak. Kenapa you cakap itu adalah bau karakteristik bagi orang playboy pakai? Sebab masa sign contract Dolce bagi tahu macam tu. Nasib baik. Itu jawapan yang paling selamat sekali. Mana. Okay. Tapi sebelum kawan-kawan daripada tim Dolce terangkan tentang karakteristik orang pakai tu, Bella dengan jujur kata ini adalah bau pilihan dia lah. Like seriously, I'm not joking. Siap Bella suruh saya beli dan guna yang ni. Dan saya beli tak? Itulah. Selepas ni kena pilih yang ni je lah. Okey. Okey, kita baca lagi. Semua orang gelakkan you. Tak betul lah. I agak yakin orang yang menonton pun tengah tanya soalan sama. Tapi mungkin dia takut nak tanya soalan tu. Lagi sekali photocard. Photocard. Okey, jap. Orang nak tengok photocard. Photocard tu adalah Syed Saddiq. Dan Bella sedang pandang rendah. Okey tak? Nampak tak? Oh, tapi gambar ni tidak menggambarkan keadaan yang sebenar, iaitu Bella seorang yang agak gerampi kadang-kala. Okey. Apa lagi comelnya? Macam nak jawab komen korang kalau korang mesti comelnya. Bella je paling suka kalau orang panggil dia comel. Itulah saya nak kata. Sebelum jumpa dia, korang kena panggil dia comel dan dia ada cara, iaitu comelnya. Itu Bella paling suka sekali. Sebab dia rasa macam dia dilayan seperti kucing. Sini. Tak, orang semua tak nampak muka you sebab ada banyak gift kan. So you duduk atas ni boleh? Sekejap. Sekejap, cuba you bangun. Okay, up. Ingat kucing ke up? Tak faham. Banyak gift. Kenapa sini? Mana pula ingat kau kucing kau apa? Sebab you punya muka tertutup, so kena tinggi lagi. Okeylah tu. You nak suruh tinggi lagi. Bagaimana dunia dah terbalik dah. Okay. Bella communicate with YB. Yalah, communicate lah ni. Kenapa? Nak sign sekali. Okay, sign tu kena minta kat YB. Itulah, saya lihat bila Bella ke Sabah baru-baru ni, ramai kawan-kawan yang membawa atau membeli buku saya dan mengarahkan Bella untuk tanda tangan buku tu. Ya. Saya rasa saya dah kena bayar apa? Dah lebih 20. Sajalah bagi tahu. Kena kasi royalty lah kat Bella setiap kali dia sign. Tunjuk lagi sekali. Sebab ramai minta. Rasa kita dah post kan gambar ni? Kau boleh tengok gambar tu di Instagram Bella dan saya. Ini purchase. Oh, dia kalau nak beli dia memang ada beg kuning tu kan? YB, apa favourite perfume Dolce you yang wanita punya? Wanita punya kenalah Bella punya. Saya kan isi jawapan ni. Kalau saya jawab yang bukan Bella punya, Bella tanya untuk perempuan mana. Betul kan? Astaghfirullahaladzim, tak pernah tanya tau. Ini okay. Tapi body mist yang you paling suka macam mana? Mana satu? Ini kan? Saya ingat warna dia macam ni untuk lelaki. Untuk lelaki? Betul. Tapi itu macam perempuan boleh guna je. Boleh je sebenarnya, tapi tak lelaki lah. Okey, ada orang yang cakap apa komen lari ni? Komen lari? Hari ni Bella lari baju. Dia lari daripada masalah dunia. Tapi betul lah. Sekarang Bella dah mula mengaktifkan diri dalam bidang larian dan berbasikal. Cuba terangkan. Sebab tadi you dah kata kalau depan ni you nak lari, nak pakai body mist kan, saya agak luar biasa, tapi tak apa. So bila nak basikal dengan laju, suara macam wanginya macam tu. Betul tak? Saya tak pernah pergi race saya tengok macam pakai body mist banyak-banyak. Nampak pakai sunscreen banyak dia lah. Ya, ayah akan pakai lepas ni. Bagus. Suka je Jap jom sekali. Ya, tak, tapi jauh lah. Bella lari berapa kilometer semalam? Full marathon lah. Sembang lah full. You tahu full marathon 42 km tau. 42 half lah, half. So you lari 21 km. Baiklah menipu, sorry. Berapa jap kita lihat? 7 7. Ya.
Betul. 7. Okay. Lepas tu hari seterusnya you meneruskan legasi larian dengan 5 km lagi kan. Okay. Konsisten. Baik. Ya. So semenjak kenal YB ni, hidup saya, lifestyle saya lebih sihat, insyaAllah. Alhamdulillah dapat tidur yang cukup. Ya. Okay. Ya ke dapat tidur yang cukup? Ya, cukup. Tak payah cakap. Yang ni, okay. Ada yang cakap, YB dah pandai bercakap. Sebenarnya tak pandai bercakap ke? Mungkin bila sesi live lah, diam je kan. Faham. Saya ni hanya watak tambahannya. Tak baiklah, you ni ada pula. Bella tak payahlah pegang phone. Okay, macam mana Bella nak baca korang ni komen? Sebab takut kalau suruh dia orang baca komen, takut yang pelik-pelik dia orang baca. So saya tapis. Tak apalah, tak payahlah kita baca semua komen. Tak payah baca semua dia komen. kena macam letak sini je. Kita tengok. Boleh. Sini. Dia nampak sendiri Bella sedang berinteraksi dengan phone, bukan dengan orang yang sedang menonton. Faham? Tengok tak YB masa kat Parlimen? Mestilah tengok. Ya ke? Ya. Tapi seram macam tu. Oh. Seram? Baik kot. Ya, tapi agak garang sikit. Dalam hidup ni perlu ada ketegasan. Okay. Kalau tak ada ketegasan, so dia akan tegas dengan Mia. Hidup ni perlu tegas dalam pendirian dan prinsip. Tapi dalam benda-benda lain boleh kendor sikit lah. Okay, baiklah. Risaulah kita tunggulah momen tu. Ya. Tak, tapi kenapa tiba-tiba Bella sekarang nak aktif bersukan dan bersenam? Sebab saya nak mengamalkan hidup yang sihat seperti orang di sebelah saya. Taklah. I mean, okay, baik. Okay. Itu macam check this, apa lagi? And saya rasa macam What's the main reason? of course saya nak mengamalkan gaya hidup yang sihat. So sebelum ni macam contoh, suka-suka nak tidur pukul apa, bangun pukul apa, lepas tu kurang minum air putih. Asyik minum air manis je. Sangat betul. Lepas tu sebab actually to be honest, last time bila Bella di sekolah rendah dulu, sekolah menengah, Bella sangat aktif. That's true. With sports. Jadi macam rindulah juga macam tu lah. Tu kenapa tiba-tiba you aktif dalam bidang sukan di peringkat sekolah, tiba-tiba terpantut? Apa yang menyebabkan? Sebab How do you get back into your mojo? sebab ada orang teman. Kita dalam sukan ni perlu ada disiplin tau. Dia tidak boleh dimotivasikan oleh tak apalah. Saya berhenti berceramah kat sini. Orang sebelah je dah banyak sangat masuk air. Mungkin tadi sebab perfume dia kuat sangat. Semua orang komen sebab YB ada lah. Yelah. Dia memberikan kenapa you jom ni. Dia nampak macam paksa you. Baguslah paksa. Tak bagus. People say you always need motivation in life to do something. No, motivation is temporary. Motivation tu is fleeting. Bayangkan kalau kita hanya letakkan harapan ke atas motivasi untuk menyebabkan kita bangun awal pagi. Memang tak boleh lah. Memang akan ada pagi yang kita tidak rasa motivasi. It's discipline. Discipline is something which you carry with you wherever you go. Motor single tak ada ke? Tengok, itu memang saya memahami mengapa mereka mengajukan soalan tu. Motor single. Sebab kita beritahu kawan-kawan Dolce perlu ada botol single. Ada yang kata esok kerja. Ya ke? Dan sebelum tidur kita beli dulu Dolce. Amboi. Sebab dia kata esok kerja. Faham je, kesian. So jangan lupa tidur. Tidur mencukupi sekurang-kurangnya 7 jam. Kalau tidak cukup 7 jam, ambil nap in between selepas makan tengah hari. Mesej pesanan khidmat masyarakat daripada tak ada, saya boleh Sadiq. sikit ada. Ni? Yang ni untuk lelaki. Tak, tapi rasa it's quite a effeminate smell. Suka hati je. Tak, tapi body mist bukan you ceritakan untuk pakai dekat macam skin ke? Yalah boleh. Ni skin ke?
Tak, ni meh yang tak kat skin. Boleh je. Tak macam pelik kalau tadi dah letak perfume. Dekat your neck. No. Dekat your neck. Ni macam nak spray muka orang ni. Dekat your neck. Yeah, but the smells really nice. Dah. You kena terangkan itu bau apa. Lembut apa yang sedap. Okay, macam saya cakap tadi yang apa? Yang ni. I love this one. Itu pilihan Bella. Style icon ni. Itu pilihan Bella. Ini pun pilihan Bella juga. Dua-dua. Alpha. Yang jatuh. Okay, Alpha. Ini geng Alpha. Bella Rabu Jawa. Ya, saya. Bau ni sesuai tak untuk outdoor? Sesuai. Ya, sangat sesuai. Itu saya tahulah. Kerana saya banyak bersukan dan bau dia sangat sedap. Cuma bau yang kadang-kadang saya suka ni Bella tak suka. Bella kata apa? Apa dia? Dia kata apa bau? Ni bau very Arabic smell kan? Wangi. Bukanlah tak suka. Okey je. Tapi bukan pilihan Bella lah. Ya. Tapi it smells very matured. Ni very Arabic smell. And then yang ni apa yang Dynamite? Oh, Dynamite. Dia suka. Pandai-pandai ya. Suka apa yang you said the one which smells quite nice. Ya, ba. Okay, memang wangi. Betul. Okay. Actually, masa last time yang kita buat live tu, ramai yang bagi tahu Bella, diorang dah dapatkan dan diorang dah start pakai pergi kejap semua. Yeah. And wangi tu satu, lepas tu tahan. Ya. And ada yang memang tak bawa, diorang pakai kat rumah sebelum kerja. So, diorang balik pun masih ada wangian tu. So, korang boleh cuba. Cuma orang kata, yang body mist tak ada dekat beg kuning orang tanya. Kenapa body mist tidak ada di beg kuning? Orang baru masukkan. Okay. So, korang boleh. Body mist dah soal ke? Tak, kita dah masukkan balik. Easy, of course. YB ada tak, Dik? Orang tanya, YB ada tak kat dalam beg kuning? Saya bukan untuk dijual je. Nanti kalau orang beli Bella marah. Pula dah terlalu. Okay. Orang tanya, Bella prefer apa ni desainnya? Bella banyak membaca soalan-soalan kerana saya tidak pakai kacamata hari ni. Lepas tu contact lens pun tertinggal. Dengan itu Bella prefer lelaki handsome ke atau lelaki yang pandai? Tak, kenapa tak boleh pandai dan handsome? Tak, bukan yang cakap it's me. Kenapa tak boleh pandai handsome? Kenapa je kena pisahkan dua karakteristik? Mungkin ada orang yang dia awal berikan dia ke handsomean tu. Okay. Tapi tak pandai. Dah lah, dia kurang bijak. Dah cakap Bella dia sentiasa jaga betul bahasa dia. Jawab lah. Okay, kurang bijak. Tapi ada orang ni, dia memang sangat pandai. Tapi dia tak... nak orang berkata apa? Tapi tak apa. Tapi dia memang sangat pandai, lebih pandai daripada semua orang. Cuma dia ada kekurangan sikit daripada para serupa. Baik, tapi itu tidak menjawab soalan orang yang tanya tu. Ada line. Tu salahkan tak ada line pula. Iyalah. Oh, tak ada line ke? Ke your phone je tak ada line? Okey je. Oh. Okey, Jack. Jack punya phone je line tak ada. Tak, tapi masih tidak menjawab soalan orang. Jawab je lah. Anak screenshot benda ni. Kenapa screenshot benda ni? Sebab you punya muka funny. Okey. Sebenarnya dua-dua tu tak tahulah untuk Sadiq kan, dua-dua tu tak memberikan apa-apa impact untuk Bella. Sebab Bella rasa kalau dia handsome gila dan kalau dia pandai gila tapi dia tak ada adab, kepribadian yang baik lah. Tak ada kepribadian yang baik pun tak boleh. Betul. Tapi itulah tidak menjawab soalan. Macam tadi kalau ada jawapan dia tak ada. Kalau I cikgu yang macam dekat tengah-tengah. Tengah mak dia macam dia A atau B tu jawab B. Sadiq. Okey, diorang nak YB yang jawab dulu. Okey, YB. Pilih apa nak pilih pula apa? Saya apabila orang mengajukan soalan A atau B, saya jawab A atau B. Dan saya pilih B. Intelek dan kepandaian tu jauh lebih penting kerana dia kekal lebih lama daripada wajah yang mungkin
boleh lusuh, tak adalah lusuh, tapi So, maksudnya boleh ditambah baik lah. Tidak mementingkan paras rupa. Tipulah kalau saya kata saya tak pentingkan paras rupa, tapi ini soalan A atau B. So saya perlu pilih. Bila saya perlu pilih, saya pilih B lah. Oh, okay. Intellect is beauty. Intellect is beauty. That's true.